Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fikri Nurwijaya bin Endro Widoyoko, nombor matrik 290585. Hari ini saya bersama rakan-rakan saya berada di Pejabat MARA Jalan Raja Laut untuk menemu bual Ketua Pengarah Datuk Zul Fikri bin Osman untuk menanyakan mengenai dasar-dasar awam yang diaplikasikan di agensi MARA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam. Kami daripada pelajar Universiti Utara Malaysia. Kami datang nak menemui dan menempuh bual Datuk lah berkaitan dengan dasar awam. Sebelum tu kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk lah kerana terima undangan kami untuk menempuh bual Datuk lah. Sebelum kita pergi selanjutnya yang lebih terperinci berkaitan dengan dasar awam ni, jadi bolehkah Datuk cerita tentang diri Datuk, jawatan Datuk, peranan Datuk dalam organisasi dan berapa lama Datuk telah berkhidmat dalam sektor awam ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pelajar daripada Universiti Utara Malaysia datang interview saya ni pun menimbulkan satu nostalgia kepada saya lah, sebab saya dulu pun pernah suatu masa dulu, tapi dah lama lah kan, merupakan pelajar daripada Universiti Utara Malaysia lah, pelajar di peringkat kajian peringkat sarjana lah dulu. Okey, saya sekarang ni berkhidmat di Majlis Amanah Rakyat dan saya adalah Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat lah, dan tempoh berkhidmat di organisasi ni, MARA lah kita panggil lah, MARA ni dah saya ingat 35 tahun lah, itu lama sekali lah, lama 35 tahun. Jadi tak tahulah kalau 35 tahun ni you all masa tu kat mana kan, sekolah dah tentulah kan, sekolah pun mungkin saya silap sekolah rendah kot kan, sekolah rendah, tapi tak apalah, saya ucapkan tahniah lah sebab jadi pelajar UUM lah. Datuk, adakah Datuk pernah terlibat secara langsung dalam proses pembuatan dasar dan melaksanakan dasar tersebut? Sudah tentulah. Di agensi kerajaan ni, bila nama jawatan tu Ketua Pengarah, dia maknanya kalau di dalam industri ataupun di sebelah pihak swasta tu, Ketua Pengarah tu adalah CEO lah, CEO lah. Dan sebagai pengurusan tertinggi ni sudah tentu, dan ianya menjadi sebahagian daripada kita punya tanggungjawab lah. Membuat dasar bersama-sama dengan Board of Directors lah. Kalau dalam syarikat tu dia Board of Directors. Kalau di setengah-setengah agensi tu dia panggil Ahli Lembaga Pengarah. Tapi di MARA ni, sebab kita mengikut Akta MARA 1966, Board of Directors tu dia panggil Majlis MARA. Kita ada pengurusi, ahli-ahli majlis. So actually majlis tu dia macam Board of Directors lah. Jadi saya sebagai CEO, so saya eksekutif, majlis ni dia non-eksekutif. Jadi sudah tentulah di peringkat pengurusan tertinggi ni memang akan terlibat lah dalam pembuatan polisi, dan sudah tentu bila buat polisi tu kita akan buat bersama-sama dengan Board of Directors. Dalam konteks MARA ni kita buat bersama-sama dengan Majlis MARA, and then to execute whatever polisi ataupun dasar lah, ialah sudah tentulah di peringkat eksekutif lah. Jadi saya yang akan execute lah bersama-sama dengan eksekutif dan juga pegawai-pegawai yang lain lah. Itu lebih kurang lah yang berlaku. Apakah cabaran utama yang Datuk hadapi semasa membuat dasar? Membuat dasar ni, kalau sebagai contoh lah dalam sebuah agensi kerajaan ni, cabaran itu memang banyak sekali lah kalau sebut pasal cabaran ni kan. Sebab nombor satu sekali, bila kita sebut cabaran ini, ianya wujud kerana struktur organisasi di dalam organisasi itu sendiri, dan juga struktur organisasi besar lah. Macam kita ni agensi kerajaan, kita diletakkan di bawah kementerian. Ada kementerian yang purview, yang memantau, melihat perjalanan agensi ini dan memastikan
agensi itu ditadbir mengikut hala tuju yang betul. Hala tuju yang betul ni adalah sama ada macam kita MARA, kita ada Akta Wujudan MARA ni, Akta MARA 1966. Selain daripada tu, agensi ni haruslah berjalan meluncur ke depan mengikut ketentuan kementerian yang mendapat mandat kerajaan lah, gitu. Jadi kalau kita, benda-benda ini adalah salah satu perkara yang menjadi cabaran kepada kita lah. Cabaran. Okey, nombor satu, kalau kita tengok kerajaan lah, dalam kerajaan ni kita ada Perdana Menteri, kita ada menteri-menteri yang menjaga kementerian-kementerian. Kemudian di peringkat pegawai kerajaan ni sudah tentu diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Kemudian kita ada macam dalam perkhidmatan awam ni Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, kita ada Ketua Setiausaha yang head the kementerian, barulah kita ada Ketua Pengarah yang head di agensi terletak di bawah kementerian. Dan di agensi ni pun kita ada Board of Directors. Dalam konteks MARA ni, macam saya sebut tadi, kita ada majlis MARA. Struktur itu sahaja pun telah menjadikan satu cabaran kepada kita apabila, sebagai contoh, bila kita buat, kita ni tadi saya sebut tu kita dah ada layer ke berapa. Bila kita buat itu, jadi kita buat ni, nombor satu, cabaran kita di peringkat organisasi sendirilah, di peringkat MARA sendiri kan. Di MARA ni kita ada cadangan, sebagai contoh lah, katakan kita nak buat satu polisi yang berkaitan dengan pinjaman pelajaran misalnya, atau pinjaman perniagaan misalnya. Jadi benda tu dah ada. Kita MARA ni, contoh MARA ni dah lama dah bagi pinjaman pelajaran, dah lama dah kita bagi pinjaman perniagaan. Mungkin dalam dah kita ni MARA ni pun dah 60 tahun, kita ada nak perbetulkan sedikit polisi, maknanya buat polisi barulah. Jadi kita dah fikirkan di peringkat eksekutif, maknanya di peringkat pegawai-pegawai, ketua pengarahan pegawai, kita dah plan macam tu, dan kita nak bawa perkara itu ke peringkat majlis, Board of Director. Nak dapatkan persetujuan majlis, dah dapatkan persetujuan majlis, kita haruslah mendapatkan persetujuan di peringkat kementerian pula, yang diketuai oleh KSU, Ketua Setiausaha. Jadi itu saja dah ambil masa berapa lama sampai KSU nak luluskan itu. Lepas tu bukan KSU luluskan, kadang-kadang bila benda tu melibatkan pinjaman ni, melibatkan keuangan di MARA ni kita terima daripada MOF, Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, nak kena bawa ke Ministry of Finance, dan sebelum itu mesti mendapat sokongan menteri kita dan sebagainya. Itu saja tu, itu kita panggil birokrasi lah. Itu cabaran birokrasi. Birokrasi itu pun dah satu cabaran yang pertama. Yang kedua, mungkin cabarannya ialah katakan kita nak, saya bagi contoh, kita nak buat satu polisi berkaitan dengan pinjaman perniagaan. Bila kita buat pinjaman perniagaan, jadi cabaran yang kedua ialah kita ada terlalu banyak stakeholders. Stakeholder ni terpanggil apa dalam bahasa Melayu? Pemegang taruh. Macam MARA ni, siapa stakeholder dia? Pertama, stakeholder dia sudah satulah rakyat yang kalau dalam konteks tadi pinjaman perniagaan ni, usahawan-usahawan. Selain daripada itu, stakeholder kita juga adalah ahli lembaga pengarah kita sendiri, ahli majlis. Stakeholders kita ialah kementerian, contohnya begitu. Jadi kita nak buat satu polisi yang boleh satisfy semua pihak. Itu pun satu cabaran juga. Misalnya bila kita buat itu, kita nak kenakan charge lah, kadar keuntungan lah kalau dalam Islamic financing ni. Kita letakkan sekian harga, berapa persen kita nak letakkan itu, nanti ianya mungkin boleh satisfy ahli lembaga pengarah yang kata okey, bila kita buat ni, itu akan dapat pendapatan yang lebih kepada MARA, kan mungkin boleh bantu untuk satisfy beberapa pihak. Tapi dalam pihak yang lain pula, usahawan ataupun rakyat yang kita nak serve, oh itu tinggi sangat, ini akan menekan mereka, keadaan ekonomi tidak stabil dan sebagainya. Itu adalah cabaran. Dan bila di peringkat itu pun berlaku perdebatan, kadang-kadang kita dah setuju di peringkat organisasi di MARA, di peringkat agensi kita dah setuju gitu kan, sebab mungkin kita lebih kepada melihat kita nak satisfy ahli lembaga pengarah kita, yang tengok pula ahli lembaga pengarah kita ni macam dia datang daripada background apa. Kalau dia daripada background politik, dia mau tu mungkin nak bantu rakyat. Kalau dia datang daripada background dia banker ke apa, dia mau tu nak
nakkan keuntungan kepada MARA, kepada organisasi kita. Kat situ saja dah ni. Okey, katakan lalas kita buat. Kalau di peringkat MARA ni mungkin yang agak dominan, contohlah sebagai contoh, kalau dominan ni adalah ahli lembaga pengarah ataupun ahli majlis yang banker contohnya. Tapi bila kita bawa perkara itu ke kementerian, menteri tengok, mesti nak satisfy rakyat. So mungkin tak lulus, patah balik kepada kita. Itu belum pergi lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi itu adalah antara cabaran yang untuk nak satisfy banyak stakeholder. Lagi satu, ada cabaran-cabaran yang mungkin daripada segi keuangan. Kita nak buat satu polisi itu, nak sanakan satu program itu, buat polisi, mungkin program itu melibatkan satu dasar ataupun satu jumlah dana yang sekian banyak. Tapi kita plan lah untuk buat program itu, kerana ianya kita anggap akan dapat bagi impact dan juga bagi peluang kepada rakyat untuk menikmati dan macam mana. Tapi tengok-tengok yang sebenar berlaku, polisi dah okey, dana pula tak dapat. Kita plan ini kena pakai 50 juta, tengok-tengok pembentangan bajet dapat 10 juta saja pun tak dapat dilaksanakan. Itu pun cabaran dalam membuat polisi juga. Okey, dan selain daripada cabaran yang saya sebutkan tadi, ada juga cabaran di peringkat pegawai, di peringkat eksekutif ni ada cabaran juga. Sebab kita ni macam MARA ni besar organisasi dia. Kalau MARA Persih ni kita ada 12,000 staff. 12,000. Belum campur anak syarikat. Kalau dengan total dengan anak syarikat, 18,500 staff kita. Jadi menjadikan MARA ni satu organisasi ataupun agensi kerajaan yang paling besar di Malaysia. MARA ni besar di Malaysia. Jadi kadang-kadang cabaran itu datang daripada peringkat pegawai kita sendiri. Sebab pegawai kita ni pun ada banyak generasi. Ada yang orang muda, ada yang dah lama sangat bekerja. Jadi lama dengan pemikiran lama. Orang baru mungkin style dan gaya pemikiran dia berbeza. Jadi bila peringkat kita nak gubal polisi itu, di antara pegawai itu pun ada yang setuju dan tidak setuju begini dan begitu. Jadi bila kita buat polisi itu, kita nak execute polisi itu, ada yang dia jadi macam dia tak berapa setuju macam tu, tapi akhirnya polisi yang kita bawa ataupun akhirnya diluluskan itu berbeza dengan pandangan dia. Tapi lalas benda tu datang balik pada dia untuk dia execute. Jadi dia silent protest dan dia akan mungkin tak berapa lah, tak sepenuh hati dalam pelaksanaannya. Itu pun saya ingat satu cabaran yang hebat jugalah apabila kita bercakap pasal polisi inilah di dalam sebuah organisasi lah. Tadi Datuk ada ceritakan cabaran banyak cabaran yang dihadapi di MARA ini. Cuma apakah kesan impact daripada dasar yang dilaksanakan kepada pemanggang taruh tadi? Okey, nombor satu kita tengok what are the ultimate objectives dalam kita membuat sesuatu dasar itulah. Kita membuat suatu dasar itu, sudah tentulah kita berharap kita buat dasar, dan bawah dasar tu buat ada program ni haruslah patuh kepada dasar yang dibuat. Sebagai contoh, macam kalau tanya saya, sebab kita ni di agensi kerajaan, agensi kerajaan ni tugas dia adalah untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Sudah tentulah setiap kali kita buat dasar, sama ada dasar itu pertama kali diwujudkan ataupun penambahbaikan kepada dasar yang dah sedia ada tu, sudah tentulah kesan ataupun impak dia adalah impak-impak yang selalunya adalah yang sangat positif lah kepada pemegang taruh. Pemegang taruh yang terbesar kepada sebuah agensi kerajaan tentulah rakyat. Jadi apa-apa kita buat pun daripada masa ke masa kita nak tingkatkan mungkin daripada segi tahap efisiensi perkhidmatan kita kepada rakyat, nak memberi lebih kemudahan kepada rakyat dan nak memberi lebih macam MARA ni kita banyak membantu rakyat, sama ada A daripada segi pendidikan ataupun B kepada usahawan. Jadi bila kita buat satu polisi itu, impak dia sudah tentulah akan menjadi impak-impak yang positif lah kepada pemegang taruh lah. Which is pemegang taruh ni walaupun ada banyak,
tapi pemegang taruh nombor satu dia adalah pada rakyat, dan satisfaction di pihak rakyat akan bagi juga impak positif kepada A, organisasi, B, government of the day lah yang govern. Datuk, terima kasih banyak Datuk. Ini soalan terakhir lah ke kami. Apakah harapan Datuk kan untuk MARA terus maju pada masa depan? Sudah tentulah harapan kita adalah supaya organisasi ini terus bergerak ke hadapan menjadi sebuah organisasi yang cemerlang lah, dan juga menjadi harapan saya terutamanya kepada anak-anak buah saya lah yang 18,000 orang. MARA ni harus dinamik, sebab daripada masa ke semasa rakyat ni dia berubah, dia punya cara pemikiran sebab generasinya berubah. Dulu mungkin majoritinya generasi yang mendapat impak daripada MARA ataupun datang untuk mendapatkan perkhidmatan MARA ni kumpulan dulu the baby boomers misalnya. Tapi sekarang Gen Z ni cara pemikiran mereka berbeza dan sebagainya. Jadi dalam untuk MARA ni menyampaikan perkhidmatan kepada dipanggil pemegang taruh stakeholders tadi. Apabila stakeholders itu berubah cara pemikiran mereka, berubah berkaitan dengan apa mereka perlukan daripada MARA. Jadi MARA ni harus dinamik, dan kita daripada masa ke semasa harus ubahlah cara kita berinteraksi dengan stakeholders, cara kita menyampaikan perkhidmatan dengan stakeholders. Tapi sebab itulah the receiver of the services tu dia akan berubah. Sebab itu polisi yang sedia ada tu dia tidak boleh kekal begitu saja. Sebab tu polisi tu kita nak kena fine tune. Mungkin polisi sedia ada, but we have to fine tune. Fine tune ni juga maksudnya kita buat polisi lah. Kita tambah baik polisi, itu juga merupakan kita membuat polisi baru lah. Walaupun mungkin tidak keseluruhan, tetapi sebahagian daripadanya itu pun melibatkan proses yang sama. Kan, walaupun polisi itu ada banyak chapter, tapi oleh kerana perubahan pada orang yang akan menerima servis kita tu, kita mungkin ada satu ataupun dua chapter tu kita nak dalam polisi tu kita nak kena ubah. Jadi itulah dia. Jadi kita harus menjadi dynamic. Dynamic ni adalah macam fluid lah. Kita kena berubah mengikut kehendak pihak yang nak menerima manfaat daripada agensi seumpama MARA ni lah. Jadi begitulah harapan saya agar MARA ni sentiasa menjadi sebuah organisasi yang dinamik dan juga dapat memberi perkhidmatan dengan tahap efisiensi yang maksimal kepada rakyat, dan secara tak langsung akan meningkatkan nama agensi MARA itu sendiri sebagai sebuah agensi yang cemerlang yang memberi impak positif kepada government of the day. Itu harapan saya lah. Besarlah harapan tu, tapi saya percaya di MARA ni kita sentiasa mengamalkan dasar unified entity, bekerjasama dalam satu pasukan. InsyaAllah ini akan dapat dilaksanakan. Terima kasih banyak Datuk. Kami pun doakan MARA terus maju. Terima kasih. Amin. Bersama dengan Datuk lah sebagai ketua pengarahnya. InsyaAllah. Terima kasih. Perkongsian yang diberikan amat bermakna dan banyak membantu kami dalam memahami dengan lebih mendalam proses penggubalan dasar serta peranan agensi kerajaan dalam pembangunan negara. Kami pelajar Universiti Utara Malaysia, UUM, amat menghargai kerjasama dan sokongan yang telah diberikan oleh pihak MARA dalam menjayakan tugasan akademik ini. Sekali lagi, ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Ketua Pengarah MARA dan seluruh warga MARA. Sekian, terima kasih.